Selamat datang ke projek lawatan kami, The Sustainable Legacy of the Forgotten Valley, Wang Kelian Perlis. Kami akan meneroka kesan pembangunan pelancongan dari sudut alam sekitar, komuniti dan ekonomi. Ikuti perjalanan kami. Positif, Taman Negeri Perlis merupakan salah satu kawasan perlindungan alam yang penting. Keindahan hutan tropika dan biodiversiti yang ada di sini menarik pelancong dari dalam dan luar negara. Dengan pengurusan yang betul, kawasan ini boleh menjadi tapak pelancongan yang mampu mendidik masyarakat tentang kepentingan alam sekitar. Negatif, namun seperti kebanyakan destinasi pelancongan, terdapat risiko kepada alam sekitar. Peningkatan jumlah pelancong menyebabkan hakisan tanah, peningkatan pencemaran air dan kesan buruk lain terhadap ekosistem. Oleh itu, kawalan yang lebih ketat perlu dilaksanakan. Di Kilang Gula Cuping, Kilang Gula Cuping juga berpotensi menjadi destinasi pelancongan industri. Walau bagaimanapun, sisa buangan dan pencemaran yang mungkin timbul perlu dikendalikan dengan baik untuk menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan sekitar. Positif, di Kampung Wang Kelian, penduduk setempat aktif terlibat dalam sektor pelancongan seperti penginapan homestay, pembuatan kraft tangan dan perniagaan makanan tempatan. Pelancongan membuka peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan dan memperkenalkan budaya tempatan kepada pelancong. Negatif, namun, ada juga cabaran yang dihadapi oleh komuniti. Kehadiran pelancong asing dan budaya luar mungkin memberi impak kepada tradisi dan identiti tempatan. Perubahan dalam gaya hidup dan nilai-nilai komuniti boleh berlaku jika pengurusan pelancongan tidak dikendalikan dengan bijak. Go dan volunteerism. Penyertaan Go dalam program-program sukarelawan juga membantu penduduk tempatan untuk melestarikan kawasan mereka. Sebagai contoh, program Green Mosque yang dijalankan di masjid tempatan memberi peluang kepada komuniti untuk terlibat dalam aktiviti pelancongan yang memberi manfaat kepada alam sekitar dan masyarakat. Ekonomi pelancongan. Sektor pelancongan di Wang Kelian turut memberi impak positif kepada ekonomi setempat. Pelancong yang datang akan membeli produk tempatan seperti makanan, hasil pertanian dan cenderamata. Ini memberikan peluang pekerjaan kepada penduduk dan meningkatkan taraf hidup mereka. Contoh aktiviti ekonomi. Sebagai contoh, Denai Warisan di sini menjadi satu kawasan yang menyokong aktiviti ekonomi tempatan. Pelancong yang datang boleh menikmati berjalan kaki sambil membeli produk tempatan seperti madu, hasil hutan dan pelbagai barangan buatan tangan. Pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur seperti pembukaan jalan raya yang lebih baik memudahkan akses ke kawasan ini, menggalakkan lebih ramai pelancong datang. Walaupun memberi kesan ekonomi positif, ia juga perlu ditangani dengan baik agar ia tidak menyebabkan kerosakan alam sekitar atau sosial. Sebagai kesimpulannya, pembangunan pelancongan memberi impak besar kepada alam sekitar, komuniti dan ekonomi di Wang Kelian. Namun kelestarian mesti menjadi keutamaan agar kita dapat memastikan legasi lestari untuk generasi akan datang. Terima kasih kerana mengikuti perjalanan kami dalam meneroka kesan pelancongan di sini.